Jom kita bagi kejutan kepada cikgu. Jom. Ambil satu ni, lepas tu baca. Guru yang buat saya semangat nak ke sekolah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Semoga berjaya dunia akhirat, jadi anak yang solehah. Kejutan kepada guru yang celaka. Berikan kejutan kepada guru yang nampak muda macam student. Boleh tak korang ambil satu kertas daripada dalam kotak ni? Okey, berikan kejutan kepada guru yang takkan pernah saya lupakan. Berikan kejutan kepada guru yang buat saya semangat nak ke sekolah. Berikan kejutan kepada guru yang paling penyabar. Teacher, ni untuk teacher. Oh, ya ke? Baca. Guru yang paling penyabar. Wow. Okay, terima kasih. Sama-sama. Guru yang saya rasai paling comel. Kejutan kepada guru yang buat saya terinspirasi nak jadi macam dia suatu hari nanti. Berikan kejutan kepada guru yang always ceria dan bawa aura positif. Sama Hari Guru, saya sayang cikgu. Terima kasih. Guru yang saya rasa paling comel. Guru yang saya rasa paling comel. Terima kasih Rabiatul. Nilai 1 dan baca kuat-kuat. Guru yang fun dan sporting. Thank you. Guru yang bawa aura positif. Sekejap. Halim nak ikut satu challenge tak? Jom. Halim cuba ambil dalam tu sekejap. Berikan kejutan kepada guru yang paling penyabar. Itu cikgu. Apa yang buat saya terinspirasi nak jadi macam dia suatu hari nanti. Terima kasih. Itu cikgu. Terima kasih. Cikgu. Oh, thank you. Okay, cikgu baca ya. Guru yang nampak muda macam student. Muda sekali. Cikgu rasa bangga tau.